Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Syarul Kamal dalam rancangan Travelog Lokaland #Teroka-Lokal. Dalam rancangan ini saya akan bawa anda untuk kita sama-sama menghargai keindahan geografi alam semula jadi. Dan yang pastinya tempat penginapan saya mestilah yang berkonsepkan glamping, dan ada banyak aktiviti yang saya akan kongsikan pada anda. Dan selain itu, saya juga akan singgah di tempat-tempat yang bersejarah dan tempat-tempat yang mempunyai keunikannya tersendiri. Seronok kan? Jadi teruskan bersama saya sampai ke penghujung rancangan. Ayo kita mulakan Lokaland. Sekarang ni saya berada dekat Kuala Kubu Baru di Selangor. Kalau nak cerita pasal sejarah Kuala Kubu Baru ni sebenarnya banyak guys, tapi itulah tak mendapat perhatian luas, lagi-lagi kepada golongan muda kita sekarang. Ni saya nak cerita sikit sejarah Kuala Kubu Baru ni terbahagi kepada 3, iaitu pada zaman Ampang Pecah tahun 1883, dan kemudian 1883 sampai ke 1931 iaitu zaman kolonial, dan kemudian zaman Kuala Kubu Baru Pasca pada tahun 1931. Dan jambatan yang saya berdiri sekarang ni dibina pada sewaktu kedatangan Jepun ke tanah Melayu zaman Kuala Kubu Baru Pasca tu. Dan mengikut kata rakyat tempatan dekat sini, saya diberitahu yang mana jambatan ni dulu digunakan untuk menyeksa orang-orang tua kita, rakyat tempatan sewaktu ketika itu. Ada yang kata kat sini lah tempat diorang penggal kepala, tempat jatuhkan sampai lemas, ada banyak lagi lah. Jadi sejarah ni kita kena kenang lagi-lagi kepada anak-anak kecil kita sekarang ni supaya lebih menghargai perjuangan orang lama kita ni guys. Jambatan ni masih ada sekarang ni. Jadi kalau datang dekat sini, jagalah bahasa, jaga tingkah laku dan doa yang baik-baik agar roh-roh orang tempatan sewaktu disiksa itu diletakkan di tempat orang yang beriman. Layan dah tengok kawasan empangan yang terletak dekat Kuala Kubu Baru Selangor ni. Dan ada, saya nak cerita sikit sejarah lah tentang kawasan ni. Pada tahun kurun ke-18 dulu, orang-orang Melayu kita suka ataupun giat untuk melakukan pekerjaan melombong biji timah, dan disebabkan itu mereka membina sebuah empangan. Tapi pada tahun 24 Oktober 1883 terjadi satu bencana yang sangat besar, iaitu banjir sampai tertutuplah kawasan Kuala Kubu Baru ni. Dan disebabkan itu nama tempat ni jadilah Pekan Kuala Kubu Baru. Dan sekarang empangan pecah ni menjadi satu tempat tarikan pelancong lah. Orang kata kalau datang kat Kuala Kubu Baru boleh layan, lepak dekat sini. Sini pun ada kawasan untuk berpiknik, bersantai, dan boleh mandi juga guys. Anda jangan keliru, saya bukan dekat negeri Pantai Timur, dan ini bukanlah Sungai Pahang guys. Saya masih lagi dekat Selangor, dan saya tak sabar nak kongsikan kepada anda semua tentang keunikan dan keistimewaan yang ada dekat glamping di sini. Untuk episod kali ini, saya meneruskan perjalanan saya ke sebuah glamping yang betul-betul terletak dalam dusun durian, iaitu Rasa Durian Eco Glams guys. Dia terletak di Hulu Selangor, dan tempat ni baru. Rasanya ramai yang tak tahu lagi. Jadi harapnya dengan saya punya
kebersihan ni membuatkan ramai lagi orang pecinta-pecinta durian ni terutamanya boleh datang ke sini. Dan sesampai je saya dekat glamping ini, saya disambut baik oleh pengusaha lokasi ni, iaitu Puan Rozina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Syarul. Ya, apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Okey penonton, sekarang ni saya bersama dengan pengusaha rasa rasa Durio Eco Glam. Eco Glam. Inilah dia Puan Rozina Anas. Jadi Puan, saya pun baru sampai ni. Jadi boleh tak Puan tunjukkan saya tempat glamping saya? Sambil-sambil tu boleh cerita sikit penginapan-penginapan yang ada dekat sini? Boleh. Okey. Terima kasih saya mengucapkan selamat datang kepada Cik Syarul. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih nak sudi datang kepada inap desa kami. Baru beroperasi. Inap desa ni dalam kebun seluas 20 ekar. Besar. Tapi kami bangunkan sebahagian yang baru lah, 5 ekar. Serba pasar. Okey. Mari saya tunjukkan. Boleh, jom kita. Jom guys. Pertama kali saya nak tunjuk ni lah. Hall of Fame kami ni, tangga Durio ni. Tangga Durio. Ini apa inspirasi dari? Inspirasi ni macam kita ni, tangga Durio ni ada 59 steps. 59. Bila orang naik tangga-tangga ni, kita akan extend kepada kebun durian. Kebun durian kat atas ni? Kat atas, kita ada Musang King, kita ada 101, di 24, udang merah, jantung, cantik. Semua ada. Banyak Tangga ikonik saya boleh cakap. Tangga ikonik berwarna-warni. Ada 59 anak tangga dekat situ, dan sesuai kepada mereka yang tengah tengok sekarang ni, yang suka bergambar, suka bergaya, nak post kat IG kan, post kat TikTok ke Facebook ke, inilah disediakan oleh pengusaha glamping ni. HTC 05 pemasuk ni Puan. Hilltop Chalet. Hilltop Chalet memang dia hilltop lah. Kalau dah naik tangga 59 anak tangga ni kan, boleh kita masuk ke dalam dulu. Sila tengok. Jadi Puan Rozina sempatlah menunjukkan saya beberapa jenis penginapan yang ada kat sini kan. Selain daripada glamping yang saya duduk macam dekat belakang ni, ada juga chalet yang disediakan ataupun cottage lah. Kalau mana yang macam tak nak duduk dalam glamping, bolehlah duduk dalam chalet. Jom. Ni ke sini kita ada veranda. Malam-malam kita boleh lepak. Kita ada hammock ni. Kita boleh santai dengan relax dalam kata. Saya punya glamping yang macam dekat belakang ni, dia punya dekorasi simple je. Boleh muat dalam 4 atau 5 orang, 6 orang pun boleh. Tengok saiz lah kan. Boleh muat, tak ada masalah. Kita bagi secluded sikit. Di 24 baca. Jantung. Dua jantung tu dia bentuk jantung. Inilah tempat penginapan saya, kawan-kawan semua. Mestilah kan kita dalam konsep glamping ni tidur pun dalam kemah lah. Jadi yang istimewanya dekat glamping ni, satu, nama dia, nama kemah dia adalah jantung, sebab durian jantung kan. Okey. Dan ada banyak facilities yang ada kat sini. Ada surau, ada kantin pun ada kan. Okey semua. Inilah tempat penginapan saya, tempat saya tidur. Okey, saya rehat dulu sekejap.